إياك نعبد صراط الذين أنعمت Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita melahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas ruang dan kesempatan untuk kita masih lagi menghidupkan surau ini bagi menunaikan salat fardu maghrib secara berjemaah, yang mana nikmat ni Allah rezekikan kepada kita, Allah kurniakan kepada kita yang tidak dikurniakan kepada orang ramai yang berada di luar sana. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak dilupakan yang saya hormati Cik Khairul Fuad selaku pengurusi surau Muhajirin Barisan Jawatan Kuasa Surau, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para asatidah, ibu ayah, abang kakak, adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar tuan-tuan semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan semua terus-menerus berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulakan dengan zikir. Mudah-mudahan Allah punya rasa tenang dalam hati kita semua, insya-Allah. Sama-sama tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah. Allah ya Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, kita insya-Allah pada hari ini akan sambung pada syarat sah salat berjemaah yang kelima, yang pada asalnya saya ingin meneruskan perbahasan berkaitan muwafiq dan masbuk pada sesi ataupun minggu sebulan yang lepas kan. Tetapi sebab muwafiq masbuk ni dia sebenarnya kita kena bahas tajuk yang besar lagi. Jadi insya-Allah kita habiskan dulu syarat sah ni, dan nanti di akhir nanti kita akan tengok muwafiq dan masbuk yang mana kita boleh bincang lebih luas. Pada pertemuan yang lepas kita bicara muwafiq dan masbuk itu sekadar selingan. Sebab apa? Sebab dia ada kaitan, sedikit kaitan lah tentang ketinggalan imam dengan dua rukun fi'li tanpa uzur. Jadi sebab tu saya masukkan sedikit lah berkaitan muwafiq dan masbuk. Tapi hari ini kita sambung dulu syarat sah solat berjemaah yang kelima, iaitu hendaklah sah solat imam pada i'tikad makmum. Okey, jadi saya ulang balik. Apa maksud syarat sah ni? Syarat sah ni maknanya kalau kita tidak mencukupkan syarat-syarat sah yang kita telah bahaskan dan kongsikan pada pertemuan-pertemuan yang lepas dan pertemuan akan datang, dia bukan menyebabkan solat jemaah kita sahaja tidak dikira, tetapi solat itu sendiri tidak sah. Dia bukan solat jemaah je tak sah, tapi solat itu sendiri tak sah. Maknanya kita kena perhatikan syarat sah solat itu. Yang
utama, dan kalau kita buat dalam keadaan berjemaah, maka kita kena pastikan syarat sah solat berjemaah juga dipenuhi dengan baik. Jadi penting untuk kita yang menghidupkan masjid-masjid, surau-surau, belajar tentang syarat sah solat berjemaah ni supaya solat kita itu sah pada keseluruhannya. Jadi yang kelima, hendaklah sah solat imam pada i'tikaf makmum. Maknanya makmum dia tidak boleh menjadi makmum, seseorang itu dia tak boleh jadi makmum kalau dia yakin imam dia itu solatnya itu tidak sah. Macam mana keadaannya? Kita tengok. Dalam kitab Mughni Muhtaj disebutkan tidak sah solat makmum yang mengiktikadkan solat imamnya batal, seperti dua orang yang berijtihad tentang arah kiblat yang berbeza. Tiap seorang daripada mereka berdua berijtihad arah kiblat yang lain berbeza dengan sahabatnya, maka tidak sah solat seseorang. Tidak sah seseorang itu solat mengikut kepada seorang lagi ketika itu kerana pada i'tikadnya tidak sah solat seorang lagi yang berbeza arah kiblat dengan dia. Jadi contoh kalau kita pergi hutan lah, sekarang musim hiking, orang pergi hiking contoh, kita tak tahu cara untuk kita menentukan arah kiblat. Jadi ada orang yang kata kiblatnya begini, ada yang kata kiblatnya sengit sikit. Dia tengok matahari kan. Banyak orang pergi pergi dia tengok matahari lah. Sebenarnya matahari ni ada ketikanya betul, ada ketikanya tidak betul. Sebab kalau tengok ufuk tu, ada bulan yang dia terbit daripada sini, ada bulan tengah, ada bulan yang hujung. Jadi kita kena perhatikanlah bulan-bulan tersebut bagaimana keadaan. Jadi bila mana ada berlaku percanggahan tu, maka orang yang di belakang ni dia tak boleh jadi imam kepada makmum kepada imam yang menghadap ke tempat lain. Sebab apa? Sebab dia yakin kiblat dia ke situ. Kan? Jadi maknanya kalau dia yakin kiblat di situ, orang yang kat sebelah dia tadi, maknanya solatnya itu menghadap pada arah yang salah, kan? Maka tak bolehlah kita menjadi makmum kepada orang yang berbeza kiblatnya tadi. Ini satu contoh. Contoh yang lain, jika makmum mazhab Syafi'i, ini perbahasan yang adalah dalam kitab Qaulul Tam fi Ahkam al-Ma'mum wal Imam. Jika makmum mazhab Syafi'i mengikut imam mazhab Hanafi, sedangkan imam itu tidak menganggap wajib mengambil wuduk apabila menyentuh kemaluan atau menyentuh perempuan, tidak menganggap wajib i'tidal daripada rukuk, tidak menganggap wajib tamakninah, tidak menganggap wajib membaca suratul Fatihah, tidak menganggap wajib niat wuduk. Ini orang mazhab Hanafi dia begini, dia tidak menganggap wajib lah. Maksudnya kalau dia ambil wuduk, lepas dia ambil wuduk dia sentuh kemaluan. Contoh orang-orang sekitar Bangladesh, Pakistan, kan, India, dia mazhab Hanafi lah. Jadi kalau dia solat tiba dia seluk dia punya kemaluan dia tu, bagi dia tak batal, tapi bagi kita mazhab Syafi'i batal. Okay? Atau makmum mazhab Syafi'i mengikut imam mazhab Maliki. Sebab itu contoh juga kita lihat para ulama-ulama di luar sana, kita nampak mereka bersentuhan salam antara lelaki dan perempuan. Sebab bagi mazhab mereka, salam itu tidak diharamkan dan tidak membatalkan wuduk, melainkan kalau bersentuhan lelaki dan perempuan itu kalau ada syahwat. Itu keadaannya lah bagi mazhab yang lain. Tapi kita mazhab Syafi'i, kerana pandangan ihtiyatinya itu, maka Imam Syafi'i rahimahullah dan ulama-ulama yang lain yang berada di atas jalan mazhab ini menyatakan sentuh perempuan ada syahwat, tak ada syahwat, tetap batal. Okey. Kemudian apa lagi? Okey, itu contohlah mazhab lain. Ataupun makmum mazhab Syafi'i mengikut imam mazhab Maliki, sedangkan imam itu tidak menganggap wajib tertib pada wuduk, tidak menganggap wajib selawat ke atas Nabi dalam tasyahud akhir, maka pendapat yang asah ikutan itu sah jika dia tidak pasti atau ragu-ragu bahawa imam itu beranggapan demikian. Sebaliknya, jika dia yakin imam itu salat dengan anggapan demikian, maka ikutan itu tidak sah. Okey. Jadi maksudnya apa? Maksudnya begini. Contoh, katalah imam, kita nampak imam orang Pakistan, Bangladesh lah contoh yang mazhab Hanafi ni kan. Jadi kita pun katalah kita solat dekat masjid India ke, kan, kita solat dekat masjid mana, boleh tak kita jadi makmum ni? Boleh, dengan syarat kita pasti dia itu tidak melakukan perbuatan yang membatalkan wudu bagi kita. Contoh, kita solat dekat masjid India, tiba-tiba ada seorang perempuan datang kat dia, salam dengan dia, kemudian dia terus angkat takbir tanpa kita nampak dia ambil wudu semula. Jadi pada ketika itu kita nampak apa, bagi mazhab Syafi'i dah batal lah. Maka kita tidak boleh menjadi makmum kepada imam tadi. Tapi kalau kita tak nampak langsung, dia tak bersalaman dengan perempuan dan sebagainya, maka boleh tak jadi makmum? Boleh jadi makmum kepada orang tersebut.
Contoh macam imam di Masjidil Haram, Ustaz. Mazhab Syafi'i anggap kita baca basmalah tu dalam surah Fatihah wajib. Tapi mereka di Arab Saudi tu kebanyakannya boleh kata kebanyakan dia bermazhab Hambali lah, yang tidak mengiktikadkan bacaan basmalah itu sebagai salah satu daripada surah Al-Fatihah. Tetapi mereka itu menganggap bacaan basmalah itu adalah sunat dibaca, tapi secara sir. Jadi tak ada masalah pun untuk kita menjadi makmum kepada imam-imam yang tidak bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Contoh kita pergi Perlis, pengamalan dia lain sikit. Jadi sah tak solat kita di belakang imam-imam di Perlis tu? Sah je, tak ada masalah. Selagi mana kita pun di belakang itu masih mengamalkan apa yang kewajipan bagi mazhab kita. Jadi jangan risaulah berkaitan dengan perkara ni. Iaitu okay. Dia yang batal tu adalah bersentuhan kulit saja. Kulit. Apa? Morocco. Orang Morocco. Okey. Okey, Maghribi. Okey. Oh, okey. Yalah. Dia yang membatalkan tu adalah kulit dengan kulit, sentuh kulit. Okey, jadi itu secara asalnya maksudnya kita jangan peninglah. Kalau kita selagi mana kita tak nampak perkara yang membatalkan, tak ada masalah. Itulah selagi mana kita tidak pasti. Bawah tu kan dalam kitab Qawaidin kata jika kita tidak pasti, dia tidak pasti atau ragu-ragu. Maksudnya seseorang, kita ni sebagai seorang yang nak jadi makmum, kita tak pasti dia betul-betul anggap perkara tersebut betul-betul tak ada. Sebab walaupun perkara-perkara yang tidak wajib, tetapi sebahagian daripada pengamalan mazhab lain menganggap benda-benda ni adalah sunat. Jadi biasanya bagi imam-imam ni, dia akan jaga jugalah. Biasa kalau dia memang dah dilantik jadi imam, contoh macam imam-imam mazhab Syafi'i kita jugalah. Ada perkara contoh dalam mazhab Syafi'i kita sekadar sentuh je rambut kan. Tapi ada sebahagian mazhab kena basuh semula. Tapi biasanya sebahagian besar imam-imam ni dan dia memang akan sempurnakan perkara tersebutlah, sebab kita memang dia dilatih untuk kita cuba meraihkan semua mazhab. Jadi insya-Allah lah dia benda-benda gini kita tak perlu nak ragulah perkara ni. Melainkan saya sebut tadi, melainkan kalau kita betul-betul pasti tadi. Pasti mengatakan mereka itu menganggap sedemikian, nampak dia sentuh kemaluan dia sebahagian daripada mazhab lain, dan itu tak boleh lah. Ya, okey. Okey. Kita boleh kalau maksudnya kalau dia Allahu Akbar, dia ada senyap kejap tu, kemudian dia terus Alhamdulillahirabbil alamin. Kita di belakang itu kita bacalah basmalah tu, masih sah lagi. Dia sama juga sebelum ni kita pernah sentuh. Kalau imam tu batal, dia wuduk tapi dia tak perasan diri dia tu batal sembahyang kan. Jadi yang kena ulang balik solat tu tadi siapa? Imam tu saja. Tapi makmum sah tak solat? Sah solat. Ini kalau bukan dalam kes solat Jumaat. Solat Jumaat tu dia ada perbahasan lain. Jadi sama juga keadaan ni. Pada iktikad makmum boleh jadi imam tu tak sah lah dalam sudut mazhab dia, tapi dari sudut mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita masih lagi membaca perkara tersebut, membaca bismillah itu, maka solat kita tu tetap dikira sebagai sah.
Okey. Benda yang maksudnya kita tak boleh terus direct kita kata dia terlupa ke apa ke, maksudnya kita terus chop dia ni aliran lain, mazhab lain ke dan sebagainya. Jadi selagi mana perkara tersebut masih lagi boleh kita bersangka baik dan sebagainya, maka kita sangka baiklah. Contoh, selagi mana contoh macam keadaan kalau terang-terang, contoh ni saya beritahu, kalau terang-terang contoh dia angkat takbir Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, maknanya dia apa? Dia tidak ada ruang langsung untuk dibaca basmalah kat situ. Jadi dalam kes yang begini, maka kalau ikut pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i, maka makmum yang berada di belakang itu tidak boleh mengikuti imam tadi sebab terang-terang dia meninggalkan bacaan basmalah tadi. Tapi kalau dia Allahu Akbar, dia senyap sekejap. Itu barulah Alhamdulillahirabbil alamin. Imam-imam Masjid Haram, Masjid Nabawi, saya dah berapa kali pergi, biasanya mereka akan senyap sekejap. Dan memang mazhab mereka pun sunatlah kita baca secara sir tersebut. Jadi kita boleh assume mereka pun baca dan kita pun berada belakang dia, kira okeylah. Tapi kalau memang terang-terang dia tak baca, maka itu kalau ikut pendapat yang asah, maka kita tak boleh menjadi makmum kepada mereka. Sebab tu okey. Jadi kalau kita perasan ada imam yang begitu, contoh macam katalah kita di mazhab Syafi'i ada imam yang terlupa, maka kita di belakang ni, sebab tu tanggungjawab kita untuk membetulkan, mengingatkan imam tadi. Tapi kalau kita perasan sebahagian daripada asatizah yang ada kat nilai ni pun kadang-kadang ada yang beraliran lain, tidak mengikut secara tuntas mazhab Syafi'i ni. Jadi kita pun selagi mana dia masih lagi solat dalam keadaan macam saya sebut tadi, dia angkat takbir, ada waktu senyap dia, kemudian baru dia baca Alhamdulillah, maka kita boleh assume untuk dibaca perkara tersebut. Sebab memang bacaan basmalah ni senyap, dia ada yang sunat untuk dibaca senyap. Cumanya dia tidak menganggap perkara itu sebagai wajiblah dalam solat. Jadi kalau dalam perbezaan mazhab, hatta kalau selagi mana imam-imam mazhab yang lain, mazhab Syiah ke, mazhab kalau pergi ke Oman, mazhab Ibadhi ke kan, selagi mana aturan dia itu sama lebih kurang, maksudnya tidaklah berlebihan, maka masih sah lagi kita salat di belakang. Contoh kalau tuan-tuan puan-puan pergi ke Maghribi, ni kawan-kawan saya lah cerita, kalau di sana subuhnya itu dia kunut itu bukan waktu i'tidal kan, kunutnya itu sebelum rukuk. Jadi itu mazhab mereka lah. Jadi kenapa perlu ada wujud mazhab ni? Mazhab-mazhab ni berbeza ni sebab pada ketika itu bayangkan kita tak ada WhatsApp, kita tak ada media sosial. Jadi para ulama beristinbat, berijtihad dengan sekadar apa yang mereka ada pada ketika itu. Pada ketika itu. Jadi kalau kita nak cerita perkembangan mazhab ni pun panjang jugalah. Perkembangan mazhab ni panjang. Dia bukan sekadar dari sudut dari sudut geografinya yang berbeza itu satu hal. Masalah politik yang ada pada ketika itu pun satu hal juga. Jadi macam mazhab yang pertama sekali yang memang ada, Imam Abu Hanifah lah, berada di area-area di Iraq dan sebagainya. Jadi kenapa Imam Abu Hanifah ni lebih kepada pandangan ijtihadnya itu lebih kepada pandangan-pandangan, sebab pada ketika itu banyak orang-orang politik-politik yang mula muncul hadis-hadis yang palsu. Jadi atas kebijakan Imam Abu Hanifah menyenaraikan beberapa SOP bagi mereka pada ketika itulah untuk menganggap hadis ni boleh dianggap sebagai sah ataupun tidak. Kalau bagi Imam Malik pula berada di Madinah yang dekat dengan para sahabat, yang dekat dengan para tabi'in ahli Madinah yang masih lagi memegang teguh dengan hadis-hadis Rasulullah SAW, maka ideanya ada di sana kan, ada di sana. Tetapi bagi Imam Syafi'i rahimahullah, kenapa beruntungnya kita menjadi mazhab Syafi'i ni, sebab Imam Syafi'i ni belajar dengan Imam Malik. Kita tahu kisah yang lidah tu semua tu kan. Kemudian bila Imam Syafi'i membesar jadi orang yang alim, Imam Syafi'i mendapat jawatan di Yaman. Jadi bila mana di Yaman berlaku perselisihan faham dengan gubernur di Yaman pada ketika itu, menyebabkan berlaku ulama dengan umara berselisih. Akhirnya Imam Syafi'i dituduh sebagai bughah, pemberontak, untuk
untuk menjatuhkan khalifah pada ketika itu. Maka Imam Syafi'i, kalau siapa tengok cerita Syafi'i dalam bulan Ramadan baru ni kan, dia ceritalah tentang perkara tersebut. Bagaimana daripada Yaman dirantai sampai pergi ke Baghdad dan sebagainya. Di Baghdad pula sampai semua yang dibawa tu semua dibunuh kecuali Imam Syafi'i. Sebab apa tak dibunuh? Sebab Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, anak murid kepada Imam Abu Hanifah, mengiktiraf dengar nama Imam Syafi'i ni hebat. Jadi tak mungkin Imam Syafi'i yang hebat ni memberontak kerajaan khalifah pada ketika itu. Jadi bila mana tak mungkin memberontak dan sebagainya, Imam Muhammad Hasan Asy-Syaibani ini memberi jaminan kepada khalifah pada ketika itu untuk memastikan Imam Syafi'i ini berada di bawah jaminan dan pemeliharaannya. Jadi di situ pula Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini siapa dia? Anak murid dari Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah aliran Ar-Ra'i, aliran yang pandangan yang tidak ikut sangat hadis-hadis, sebab takut hadis tu palsu dan sebagainya. Padahal sebelum tu Imam Syafi'i belajar daripada Imam Malik yang memegang teguh dengan dalil-dalil yang rasmi, dalil-dalil hadis-hadis dengan Al-Quran dan sebagainya. Jadi bila Allah takdirkan Imam Syafi'i ditangkap, akhirnya bertemu dengan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, maka Imam Syafi'i belajar pula aliran Ar-Ra'i di sana. Jadi ia menjadikan Allah takdirkan Imam Syafi'i ada dua aliran tadi. Jadi dengan dua aliran tadi dah Imam Syafi'i keluarkan satu manhaj ataupun satu panduan berdasarkan apa yang kita dah ada sekarang ni. Cuma adalah beberapa ulama mutaqaddimin dan sebagainya yang meletakkan parameter-parameter tertentu berdasarkan kesesuaian zaman. Jadi itu keadaan pada ketika itulah Imam Syafi'i. Tapi ditakdirkan Allah dalam masa yang sama Imam Ahmad bin Hanbal pun lahir di tempat yang sama di Iraq kan. Pada ketika itu ada isu politik kan. Kita tahu aliran Mu'tazilah mula nak berkembang pada ketika itu. Kenapa aliran Mu'tazilah berkembang ni? Kita cerita akidah pula kan. Perkembangan mazhab. Kenapa? Bab kata orang putih kan. Bila mana kamu when you hope for the rain, you must prepare for the mud. Bila mana kamu meminta hujan, maka kamu mesti bersedia dengan lumpur. Khalifah Abbasiyah pada ketika itu membuka seluas-luasnya ilmu pada ketika itu. Hatta kita tahulah wujudnya Baitul Hikmah dan sebagainya di Baghdad ketika itu kan. Jadi ilmu-ilmu daripada Greek kan, ilmu daripada Greek yang kita belajar, yang tahu tu Plato, Aristotle, Socrates, semua ilmu tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Jadi orang Islam pada ketika itu dia dah baca macam-macam. Perkembangan ilmu ni dah luas, baca macam-macam sampai tak tahu mana satu yang betul, mana satu yang salah. Maka aliran Mu'tazilah inilah yang melawan aliran falsafah tadi. Aliran falsafah. Tapi bila mana asalnya menyebabkan Islam tu kemas, aliran Mu'tazilah ni ada jasanya, tetapi mulalah mereka mengembangkan fahaman bahawa Al-Quran pun adalah makhluk. Al-Quran adalah makhluk. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal menentang aliran tersebut. Oleh kerana menentang aliran tersebut kan, maka Imam Ahmad pun dipenjarakan dan sebagainya. Dan sebab itulah Imam Ahmad bin Hanbal berpegang teguh dengan hadis, dengan Al-Quran. Sebab apa? Sebab bila mana dia berlawan dengan aliran Mu'tazilah ni, aliran Mu'tazilah dia berlawan. Aliran Mu'tazilah ni lebih kepada pemikiran kan. Pada asalnya Imam Abu Hanifah memang lebih kepada aliran Ar-Ra'i tadi, pemikiran itulah. Sebab dia saring mana satu hadis yang betul dan sebagainya. Aliran Mu'tazilah dia lebih kepada pemikiran, menyebabkan Imam Ahmad pada ketika itu terpaksa menggunakan asas hadis tadi yang boleh dipercayai sahih untuk berlawan dengan aliran ni. Tapi tak pernah menang berlawan dengan aliran Mu'tazilah dengan Hanabilah, walaupun selepas beberapa ketika sehinggalah satu ketika nanti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah lahir dan mengembangkan aliran Asy'ariyah di tempat beliau, dan di satu tempat yang lain Imam Abu Mansur Al-Maturidi melahirkan satu manhaj juga untuk berlawan dengan aliran Mu'tazilah ni. Sebab itulah Asy'ariyah dan Maturidiyah inilah yang berjaya berlawan dengan aliran Mu'tazilah. Sebab aliran Mu'tazilah mementingkan dari sudut logik akal dan sebagainya. Tapi aliran Hanabilah pada ketika itu Imam Ahmad bin Hanbal asyik-asyik Quran, asyik-asyik hadis. Jadi benda tu tak boleh nak mesh perlawanan tadi.
Contoh bila ada aliran kata apa bukti wujudnya Allah, wujudnya Tuhan. Bukti wujudnya Tuhan ada dalam Quran, kan? Tapi orang yang gunakan logik akal ni tak boleh nak terima perkara tersebut sebab mereka tak beriman dengan hadis, dengan Quran. Jadi lahir Imam Abu Hasan Asy'ari yang melahirkan sifat 13 pada asalnya dan dilengkapkan Imam Abu Musa Maturidi sifat 20. Jadi itu yang boleh membuatkan perlawanan di antara aliran Mu'tazilah sehinggalah aliran Mu'tazilah ni kalah pada ketika itulah. Sebab itu ini cerita yang panjang sebenarnya. Kalau saya boleh buat peta tu memang saya suka sebenarnya cerita sirah ni, sejarah. Sebab kita boleh nampak kenapa ada munculnya Syiah ni, kenapa ada munculnya Wahabi ni, kenapa ada muncul Asy'ariyah, Maturidiyah dan sebagainya. Tapi kita nak cerita tadi apa, basicnya apa? Kenapa perbezaan mazhab-mazhab ni ada? Sebab tadi antara faktornya sebab geografinya, antara faktornya sebab politik pada ketika itu, yang ala kulli hal kalau kita bermakmumkan imam-imam yang berlainan mazhab, selagi mana saya sebut tidak melakukan di hadapan mata kita apa yang sah batal, apa yang terang-terang batal untuk mazhab kita, maka kita masih lagi boleh menjadi makmum kepada mereka. Dan kebanyakan negara-negara lain jangan risaulah, kita semayang kat Masjid India Malaysia tak ada masalah, sah insya-Allah solatnya. Wallahualam. Itu perbahasan yang sedikitlah tentang perbezaan dan perkembangan mazhab. Kemudian syarat sah solat berjemaah yang keenam, hendaklah solat imam itu tidak perlu diulang semula. Macam mana ni solat imam tidak perlu diulang semula? Pertama, tidak diharuskan untuk mengikut imam yang bertayammum yang diwajibkan ke atasnya untuk mengqada solatnya. Asas orang yang tayamum ni dia menggantikan wuduk. Jadi asasnya dia tak perlu nak ulang solat pun orang tayamum, tapi ada keadaan-keadaannya dia kena ulang salat. Macam mana? Nanti kita tengok perbezaan. Yang pertama adalah seperti orang yang faqidut tahurain, orang yang terhalang daripada menggunakan air atau debu tanah. Tempat dia tu air tak ada, debu tanah tak ada. Maka mazhab Syafi'i, kalau ikut mazhab Syafi'i, bila masuk waktu salat ni air tak ada untuk wuduk. Bila air tak ada wuduk, kita ada tanah, boleh bertayamum. Tapi tanah pun tak ada. Faqidut tahurain, istilah dalam fiqh faqidut tahurain, maka dia dalam mazhab Syafi'i kena solat hormat waktu dalam keadaan dia tak buat apa-apa keadaan lah. Tapi kalau seingat saya dalam mazhab Hanafi kot, kalau memang dah tak ada langsung tak payah solat lah. Tak payah solat. Jadi nanti baru solat bila mana dah ada air untuk qada dan sebagainya lah. Tapi kita mazhab Syafi'i tetap kena solat hormat waktu pada ketika itu. Okey, kemudian orang yang bertayamum disebabkan cuaca sejuk, orang yang bertayamum dalam keadaan bermukim kerana tidak menemukan air ataupun faqidul hissi. Nanti kita akan tengok perbezaan orang yang kena ulang solat, orang yang tak wajib ulang solat sebab tayamum. Dan diharuskan solat orang yang membasuh kaki di belakang orang yang menyapu khuf, serta solat orang yang berwuduk di belakang imam yang bertayamum sekiranya imam tersebut tidak diwajibkan untuk mengqada solatnya, seperti keadaan orang yang bertayamum ketika musafir atau tayamum orang yang mungkin disebabkan oleh kesakitan atau luka dan seumpamanya, dan ini disepakati dalam mazhab kami. Perbezaan dia macam ni. Ada dua keadaan. Orang yang solat tidak perlu diulang, orang yang solat perlu diulang. Solat yang tidak perlu diulang, yang pertama tu kita tengok sekiranya seseorang itu tinggal dan bermukim memang di padang pasir atau kawasan gurun, maka hal tersebut diharuskan dan dia tidak perlu mengqada solat. Kalau seseorang tu memang tinggal kat gurun, memang susahlah jumpa air, maka dia kena buat apa? Dia memang kena tayamum untuk solat. Jadi orang yang begini solatnya tak perlu diulang. Dia tak perlu diulang. Kemudian orang lain apa? Orang yang bertayamum kerana tidak menemukan air ketika musafir, kecuali dia menempuh perjalanan untuk maksud. Dia tengah musafir, tak ada air. Ini sekarang ni mustahil lah. Kalau kat Malaysia ni mungkin mustahil lah, tak ada air. Tetapi ni kita nak cerita pada zaman dan ketika itu. Zaman dan ketika itu, maka perlu tak diulang? Tak perlu untuk dia ulang salat. Kemudian orang yang bertayamum kerana sakit atau luka, sama ada ketika mukim atau musafir, dan sekiranya dia berwuduk, ia boleh menyebabkan kesakitan yang lebih teruk atau melambatkan proses penyembuhan. Orang yang bertayamum kerana sakit atau luka, sama ada ketika mukim. Maksudnya waktu dia memang dia duduk, katalah duduk di desa Kasiak, kemudian dia sakit, aksiden, dia punya ni kena balut dan sebagainya, maka dia bertayamum tak? Tapi ni banyak orang yang tak setujulah. Tapi pandangan mazhab Syafi'i dia macam ni. Kalau contoh kita punya tangan ni yang
accident atau mana-mana anggota tubuh badan yang accident, kita kena tayamum je ke atau ambil wuduk macam biasa, tepek-tepek ke atau macam mana? Kalau ikut mazhab Syafi'i sebenar, kebanyakan mazhab sebahagian mazhab yang lain, mazhab yang lebih mudah dan sebagainya, kita ambil wuduk macam biasa kan. Tapi sampai dekat tangan yang berbalut ni, kita sebahagian mazhab dia tepek-tepek je lah dengan air tadi, kemudian dia sambung. Ini sebahagian mazhab yang mudah kan lah. Tapi mazhab Syafi'i sebenarnya yang asalnya dia tidak begitu. Mazhab Syafi'i, kalau kita lah tangan kita patah, saya pun pernah patah tangan, jadi bila sapu pada asalnya wuduk tu macam mana? Wuduk macam biasa, wuduk kan, muka, kemudian sampai di tangan tu, dia kena lap muka dia tadi, untuk dia bertayamum dulu. Tayamum muka, kemudian tayamum tangan kanan, tangan kiri. Kemudian lepas dah tayamum, sapulah daripada abuk-abuk tadi tu, yang dia punya debu-debu tadi tu, dan dia sambung untuk basuh tangan kiri, sambung kepala, sambung kaki, dan begitulah seterusnya. Kalau kaki yang ni saya nak cerita mazhab Syafi'i, saya nak cerita mazhab Syafi'i. Kalau kaki yang bersimen tadi, macam mana keadaan dia? Macam mana keadaan dia? Jadi dia atas ni dia wuduk macam biasa, muka, tangan, kepala, dia punya telinga dan sebagainya. Tapi sampai pak kaki, dia kena tukar sebabkan dia tak boleh nak wuduk tadi. Maka dia kena tukar dengan tayamum. Muka, tangan, kemudian baru sambung kaki kiri yang tak di simen tadilah. Dia kena basuh. Itu keadaan sebenar dalam mazhab Syafi'i. Tapi biasanya lazimnya kita ambil mazhab yang lebih mudah lah. Dan kalau kita di hospital pun dia ambil mazhab yang lebih mudah, pandangan lebih mudah. Tapi saya nak ceritanya di sini, itu pandangan sebenar dalam mazhab Syafi'i begitu. Tapi kebanyakan kita tak ikutlah. Mungkin ada kata susah lah mazhab Syafi'i ni. Sebab tu saya sebut mazhab Syafi'i ihtiyatinya lebih tinggi, pertama. Dan kedua, kalau kita kata sekarang ni susahlah kita nak amalkan ikut mazhab Syafi'i, kita kena faham mazhab Imam Syafi'i pun dulu hidup bukan pada zaman kita. Zaman yang masih lagi penuh dengan padang pasirnya kan. Susahnya dapat air dan sebagainya, tapi beliau mengeluarkan manhaj ataupun caranya begitu. Walaupun dia susah waktu tu, tapi tetap mengeluarkan cara yang begitu. Maknanya kalau ikutkan zaman dia lagi susah, tapi dia keluarkan cara yang begitu untuk dia amalkan perkara tersebut. Kalau nak banding zaman kita dengan zaman dia sebenarnya lagi susah sepatutnya untuk mengamalkan apa yang telah diajarkan tadi. Tapi kita ni ada keselesaan untuk mengamalkan tersebut, tapi disebabkan kita masih lagi rasa susah, sebab tu kita ambil pandangan mazhab dan sekadar kita sapu tadilah di atas tangan yang berbalut tadi. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab lain tak ada masalah. Sebab tu bersuci ni kita kena tengok, kadang-kadang kita tak boleh terlalu ikut mazhab sangat kan. Kadang-kadang maksud saya, kita yang afdalnya memang kita ikut betul-betul mazhab Syafi'i itulah. Dan ibadah ni kalau saya sendiri, saya akan buat begitu. Sebab kita tahu Imam Syafi'i tidak menyusun perkara tersebut dengan sewenang-wenangnya. Tapi kalau bagi orang awam yang rasa perkara tersebut agak sukar, maka dia bolehlah dengan cuba apply mazhab-mazhab yang lain, sebagaimana yang ada dekat ada fatwa-fatwa yang membenarkan perkara tersebut. Saya bagi contoh. Kalau betul-betul seorang itu nak buat ikut mazhab Syafi'i, tak sah beli air di mesin gedegang tu, mesin vending machine. Sebab mazhab Syafi'i, dia mesti saya beli, saya jual. Kalau tak ada waktu beli tu, tak ada akad tadi, tak sah kita punya jual beli tu. Jadi bila ada vending machine, kita maknanya itu kita beramal dengan mazhab lain. Mazhab Syafi'i, bayar zakat mesti dengan beras kan. Tapi fatwa kata boleh beramal dengan menggunakan duit. Jadi itu saya nak cerita dia punya keluasan, uniknya fiqh ni dia begitulah. Kita boleh mengikut pandangan yang kita rasakan mudah, tapi perlu panduan daripada asatizah yang boleh membimbing kita. Jangan mudah-mudah kita rasa ni okey, kita pun okey kan. Contoh macam orang pergi umrah lah, kan, dia dengar pandangan pegang isteri dia tak batal. Daripada hotel dia pegang isteri dia kan, sampailah ke medan
tawaf tadi. Padahal dalam mazhab Syafi'i pandangan yang lemah kata tak batal tu hanya di medan tawaf tu. Hanya di kawasan dalam tawaf, bukan daripada hotel nak pergi ke situ tak batal dulu dia. Sebab itu apa jua tindakan kita yang mungkin ada salah faham dan sebagainya, kita kena dapatkan bimbingan pada asatizah-asatizah tertentu. Okey, saya tak nak bahas panjang berkaitan tu, saya letak di situ dulu. Cuma kita tengok solat yang perlu diulang ni siapa dia. Yang pertama, solat yang perlu diulang dalam mazhab Syafi'i taqirut tahurain. Kalau kita solat hurma waktu, contoh kita naik kapal terbang, kita nak ambil wuduk pun susah, tayamum tak ada, jadi kita solat hurma waktu. Tapi kena solat hurma waktu tak? Kena solat hurma waktu. Ramai orang pergi umrah, dia balik umrah, dia penat, dia tidur sepanjang atas flight, tak solat pun. Sedangkan mazhab Syafi'i kena solat hurma waktu walaupun di atas flight tadi. Ini kita kena tahulah. Tayamum bagi orang yang bermukim kerana tidak menemukan air sekiranya tempat tersebut secara kebiasaannya tidak terputus bekas air. Kita di Desa Kasar ni selalu ada air. Jadi mungkinlah tiba-tiba tak ada air langsung. Maka kita kena bertayamum. Tapi tayamum kita itu nanti bila dah ada air, kita kena qada balik solat yang kita buat dalam ketika itulah. Dan orang yang bertayamum kerana cuaca yang terlalu sejuk serta tidak menjumpai alat pemanas air, hal ini kerana cuaca yang sejuk hanya berlaku dalam tempoh tertentu dan bukannya sepanjang waktu. Jadi ini perbezaan dan kitab rujukan yang kita boleh tengok adalah dalam kitab Mu'jamul Muhtaj. Jadi ini antara perkara yang kita boleh bahaskan pada pertemuan hari ini. Jadi yang pertama tadi berkaitan dengan hendaklah sah solat imam pada i'tikaf makmum, dan yang kedua hendaklah solat imam itu tidak perlu diulang semula. Jadi kalau solat imam itu perlu diulang semula, kita dah tahulah dia ni bermukim dan sebagainya, tapi tak ada air dan sebagainya, maka kita tidak menjadi makmum kepada orang tadilah. Betul. Yang solat yang perlu diulang ni kita tak boleh jadi makmum kepada dia. Solat sendiri-sendirilah. Contoh macam kita di rumah kan, memang tak ada air, kita pun tayamum. Tapi biasanya akan ada air lah, kita boleh beli air mineral dan sebagainya. Tapi katalah memang tak ada air langsung, kan? Hatta kalau orang tak ada air, biasanya orang akan lari ke masjid surau ni sebab kaki je besar, boleh ambil wuduk. Itu boleh ambil wuduk, boleh mandi lagi dan sebagainya. Jadi kita tapi katalah memang satu nilai tak ada air, pergi mana-mana pun tak ada air. Jadi kita boleh tak jadi imam makmum salah satu semua? Tak boleh pada ketika itu sebab solat kita perlu diulang kalau ada air satu ketika nanti. Jadi inilah keadaan keunikan fiqh ni dia begitulah. Solat masing-masing. Jadi ini keunikan yang ada dalam fiqh yang kita perlu belajar supaya kita dapat lebih menyempurnakan kita punya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab solat yang mencegah kita daripada kemungkaran ni adalah solat yang Allah terima dengan cara yang betul, dengan kaedah yang betul. Kalau kita masih lagi ada buat maksiat yang kita tertinggal, masih lagi susah kita nak keluar daripada maksiat tu, kita kena semak solat kita. Boleh jadi ada keadaan-keadaan tertentu yang kita tak sempurnakan dalam solat kita. Sebab tu dalam satu kisah, ada kisah yang seorang sahabat Nabi solat, bila mana solat, Nabi kata solat balik, sungguhnya engkau tadi tak solat. Dia solat lagi, solat balik, kamu tadi tak solat. Solat kali ketiga, solat dengan keadaan yang sama, lepas tu Nabi kata solat balik, kamu tadi tak solat. Tapi apa kekurangan daripada solat dia? Solat dia adalah dia tidak menyempurnakan tamakninah dia. Jadi sebab itu kalau masih ada lagi kita solat ni tapi tak mencegah kemungkaran yang kita biasa buat, susah nak keluar. Jadi maknanya ada perkara yang daripada solat kita yang belum kita perbaiki lagi, yang perlu kita segera cari apa yang silap-silap tersebut untuk kita perbaiki. Itu saja untuk hari ini. Aku lupa lihaza wa astaghfirullahalazim. Okey. Kalau kita makmum dan imam kita tengok dia tumanina tak betul. Okey. Jadi kita Mufaraqah. Tamakninah pun satu perkara. Kadang-kadang imam tak perasan jugalah. Dia i'tidal, tapi tangan dia tu tak berhenti kan. Jadi itu pun salah satu perkara lah. Tamakninah ni penting. Tamakninah apa? Cukup semua pergerakan itu berhenti sekadar ucapan subhanallah. Ini tak panjang pun, kejap je. Jadi kalau dia tak tamakninah, kita perasan imam kita tak tamakninah, maka kita mufaraqah daripada dia, sebab dalam mazhab Syafi'i tak sah solat orang yang tak ada tamakninah.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Nas.